Bahagian A. Mendengar untuk mendapatkan maklumat. 5 soalan aneka pilihan. Anda akan mendengar satu petikan pendik. Pilih jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan. Jawapan hendaklah ditandakan pada kertas jawapan. Tajuk, Perpaduan dalam Kepelbagaian. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Penduduknya terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina, dan India, serta pelbagai etnik lain seperti Iban, Kadazan, dan orang asli. Walaupun berbeza latar belakang, rakyat Malaysia hidup dalam suasana harmoni dengan mengamalkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dalam pelbagai aspek kehidupan. Setiap tahun, pelbagai perayaan diraikan bersama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, Deepavali, dan Gawai. Perpaduan ini juga dapat dilihat dalam amalan gotong royong, di mana masyarakat berganding bahu dalam aktiviti kebersihan, kenduri, dan membantu mangsa bencana. Nilai perpaduan yang kukuh ini menjadi teras kepada kestabilan dan kemajuan negara. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita harus meneruskan semangat perpaduan dengan menghormati perbezaan dan bekerjasama demi kesejahteraan bersama.